kaum wanita perlu dari semasa ke semasa mengkemaskinikan pengetahuan mereka tentang diri mereka daripada sudut fiziologi, daripada sudut perubatan dan juga daripada sudut fikih ibadah. Kebelakangan ini kita tengok ada banyak isu yang menyebabkan dilema kepada golongan wanita. Antaranya isu-isu seperti bersalin di rumah. Apakah posisi Islam mengenai wanita-wanita yang memilih untuk bersalin di rumah tetapi kemudiannya menempuhi beberapa komplikasi akibat kelahiran di rumah? Kita sebagai wanita sebenarnya perlu memahami bahawa Islam ada garis panduan apabila kita memilih untuk mengambil risiko dalam sebarang keputusan rawatan yang kita pilih. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengajak semua lapisan wanita, baik yang masih bujang, yang sudah berkeluarga, para pelajar yang bekerjaya ataupun suri rumah untuk hadir ke Konvensyen Kesihatan Wanita Kebangsaan ataupun Reprofik Anjuran iMedic pada hari Sabtu 22 Ogos 2015 bertempat di Hotel Grand Blue Wave Shah Alam.